Orang yang berpenyakit mempunyai timbangan yang berbeza. Biasanya orang Melayu ni masa sakit itulah kita bawa makanan yang sedap. Masa kita sihat dia tak bawa dah kat kita. Tapi apabila kita sakit dia bawa yang sedap, kita makan yang sedap, kita kata pahit. Kita kata aku tak dapat rasa. Bukan kerana makanan berubah rasa seperti tadi, tetapi tubuh telah berubah keadaan kerana ada penyakit di dalam tubuh. Apabila tubuh kita sakit, kita gagal melihat yang menipu itu tipu, yang benar itu benar. Lalu kita merasai dunia sangat manis dan merasai furqan, kebenaran itu adalah pahit. Agama datang untuk membetulkan hal ini, sehingga seseorang boleh tersenyum dengan kebenaran walaupun orang lain tidak menyukainya, kerana dia telah mempunyai rasa yang betul.